Jangan bawa isu Palestin untuk main politik di Malaysia. Ada banyak isu yang boleh kecam kerajaan. You masing-masing ada hak suka kerajaan, benci kerajaan, itu hak you. Tapi jangan bawa isu Palestin untuk main politik dekat Malaysia. Okey, nombor satu. Nombor dua, jalan kecam orang nak support Palestin. Contohlah nak bagi cakap, nak bagi Ahmad Faizal pakai isu Palestin nak jadi famous. For us as a Palestinian people, okay, saya bagi tahu you, bagus kita ada orang yang pro Palestin dia jadi famous untuk Palestin. Ada beribu-ribu orang famous dekat Malaysia yang langsung tak peduli bahasa Palestin. Kenapa you tak bagi kecam dia orang? Lepas tu orang yang macam Ahmad Faizal, Tuan Haji Zainal, dia orang cukup famous guys. Dia ada banyak isu yang you saya agak sedih tahu bila you kecam diorang, you cakap diorang nak pakai isu Palestin untuk jadi famous. Diorang dah famous cukup. Lepas tu for us as a rakyat Gaza, bila ada orang yang pro Palestin dia jadi famous, kita support. Kita support because at least dia suara kita. Kita orang yang susah, yang kita hadap genocide, dia at least bila kita minta diorang cakap tentang Palestin, dia tak pernah tinggal kita. One example front of you, Ahmad Faizal, dia tak pernah tinggal saya, tak pernah tinggal rakyat Gaza. They always WhatsApp saya, they always tanya tentang Gaza, they always buat video tentang Gaza. Kita kena support. Biar dia jadi famous kau-kau because dia orang yang pro Palestin. So jalan, kita bukan kita suruh you tak main politik, tapi jalan bawa isu Palestin untuk main politik Malaysia. Ada banyak isu yang boleh main politik, tapi isu Palestin, isu Gaza, isu yang very sensitive. Letak TV pada politik Malaysia. Tolong please guys. Bukan kita suruh you sokong kerajaan, benci kerajaan. You hak masing-masing boleh buat, tapi jangan bawa isu Palestin please. Palestin perlu kita bersatu, perlu kita bersuara, perlu kita broke the silence, broke the siege. Konsep diorang kita tahu, kita pun dekat Gaza kita faham. Diorang takkan bawa bantuan untuk berjuta-juta yang bertuduh dekat Gaza. Diorang konsep diorang untuk broke the silence. Because you guys diam. You pakai senjata yang besar bunuh kita dekat Gaza. Dua benda yang saya pada genocide start sampai sekarang kita cerita. Bila you diam, you bunuh kita. Bila you tak boycott, you bunuh kita. You yang beli senjata yang bunuh saudara you, keluarga you dekat Gaza because you tak boycott. Bila you diam. So diorang, konsep diorang masih bagi kita ingat balik, kita kena boycott, kena broke the silence, kita bercakap tentang Gaza, kena support Gaza. So please kita nak jadi bersatu. Walaupun you tak suka kerajaan ke, wallahi Ahmad Faizal, saya seorang sampai saya takut nak puji kerajaan bila buat benda bagus untuk Gaza, kerajaan Malaysia, takut diorang kecam saya. Walaupun sebab tu kita kena puji bila diorang buat, because I clear for you. Okay, saya sekarang dekat Gaza, saya tak tahu besok saya survive, after 5 minutes saya survive, saya takkan jadi orang munafik. Kerajaan Malaysia bila start sampai sekarang, diorang ditahu isu Palestin banyak sensitif. Diorang takkan main isu Palestin. Diorang buat benda selalu di support Palestin. Pada Tuan Mahathir, jalan tu Najibur Razak pun masuk di Gaza. Ismail Sabri, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun semua buat benda baik untuk Palestin. Kenapa? Dia tahu rakyat Malaysia dia 100% sokong Palestin. Diorang takkan main isu Palestin. Diorang cuba nak buat benda yang baik. Tapi kita pun sampai di Gaza, wallah Ahmad Faizal, kita pun takut nak puji diorang bila buat benda baik. Takut diorang nak kecam kita. Oh, you support kerajaan lah, you apalah. So jadi banyak isu yang if I can advise you, you don't have to sebut dia orang, sebut Malaysia saja Muntasi. Yes. Sebut Malaysia saja. Yeah, Malaysia. That's why my one of my mission in Gaza, lepas saya masuk, mana-mana saya bawa bantuan, saya bagi tahu ini pada rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia tak tinggal you. Rakyat Malaysia sama you guys. Rakyat Malaysia support you. Okay, that's why guys, kita kena bersatu. When jadi isu Palestin, kita harap rakyat Malaysia semua jadi bersatu.
Bukan kita nak minta you join kerajaan ke anti kerajaan, itu hak masing-masing. Tapi at least isu Palestin, isu yang besar yang boleh bagi kita bersatu, at least ada isu yang kita bersama-sama lah. That's why guys, apa, diorang nak jadi famous untung untuk Gaza, nak tambah famous untuk for us, kita nampak diorang hero because diorang jadi suara kita. Kita tak ada, kita apa, kita struggle. Gaza guys masih hadap genocide. Gaza masih, there is no life. Okay, no life. Bukan Gaza nak follow trending or viral, tak. If you know what happened in Gaza since the genocide start, we ada lebih pada 100,000 orang meninggal syahid. Kita ada lebih pada 100,000 orang cedera. Kita ada apa? Kita ada 67,000 anak yatim, Ahmad Faisal. 67,000. Pada 67,000 anak yatim, kita ada 27,000 anak yatim batu yang seorang survive. Mana dia, family dia semua meninggal syahid. 90% of Gaza dah hancur. If kita tak boleh stand up and kita buat benda yang baik untuk Gaza, bila kita boleh buat? Last month kita tahu negara laknatullah buat hukum mati untuk lebih kurang 10,000 orang dekat penjara laknatullah. Orang dah sedih. Saya cakap, if dia orang sedih pada 10,000, dia tak sedih pada yang 100,000 yang mati syahid dekat Gaza. Sekarang you nak sedih? Gaza dah hilang lebih 100,000, Ahmad Faisal. Kita ada lebih pada 20,000 keluarga kita yang mati bawah runtuhan. Orang tak cerita pada yang bawah runtuhan. Betul. Sampai sekarang. So I hope kita kena grow up, boleh main politics. You ada hak masing-masing, tapi jangan bawa isu Palestin untuk main politics di Malaysia. Ada banyak isu yang you boleh main politics. I haraplah ramai boleh faham. And I hope we pray for you, Ahmad Faisal. We pray for you, everyone in Sumud Futullah. Especially saya tunggu you lah. Untung saya you boleh sampai. You boleh bawa makanan Malaysia. You tak percaya kapal sampai, you akan tolak aplikasi, you akan ambil kapal balik ni. Tak apa, you ganti saya balik, you tutup dekat Gaza. Akan tengok, okay, ada mutasi tak? Ada mutasi, masuk dalam. So I hope lah. Korang ada soalan untuk Muntasir tak? Ada soalan tak? Saya buka je komen. Saya pun nak end live dah. Ada soalan tak untuk Muntasir? Perkongsian daripada Muntasir. Ada tak soalan? Dia macam ni lah Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tan Sri Muhyiddin, semua tu adalah figura politik. Diorang bukan musuh saya. Diorang dalam perjuangan ni adalah ally yang kita perlu, sekutu yang kita perlu. We need more people together. Tapi kalau dunia Arab berpecah belah tak sokong Palestin, kita marah. Sekali tengok kita berpecah belah politik, sama je hakikatnya.